Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Zetania, sebuah bandar yang tenang dan aman damai. Penduduknya saling tolong-menolong. Tetapi, geng Calavera kembali untuk mencuri Xenochip dan membuat kacau di bandar Zetania. Sekumpulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robozeta. Go, go, Robozeta! Robozeta, go! Hukum kehidupan yang kuat akan cuba untuk menindas atau membuli yang lemah. Taraf kehidupan yang semakin membangun di bandar Zetania boleh membuatkan seseorang menjadi riak dan akhirnya menggunakan kelebihan tersebut untuk menganiaya, membuli bangsanya. Apakah kaitannya dengan episod kali ini? Sama-samalah kita saksikan episod Robozeta yang bertajuk Bully. Melampaulah kau ni. Alah, kau ni relax lah. Makeup banyak pun bukan tambah cantik. Okey apa Ellie solek? Makin comel. Ih, sampai habis kincu aku. Siap nak nanti aku nampak geng kau aku sorokkan. Weh, kau jangan main gila dengan aku Aku bully orang tak apa. Orang mana boleh bully aku? Rex, melakukan sini backup aku. Tengok si Bebop ni ha. Bebop, apa benar yang dikatakan oleh Ellie tu? Berani sungguh kamu. Nyampah tak tengok kau upload kat Zetagram tu. Muka macam itik. Bajet cantik lah tu. Comel apa? Yang kau deki apa hal? Duk usul barang aku. Mana Ellie tahu Bebop yang usik makeup Ellie tu? Baik. Ha, ini buktinya. Buruknya. Alamak, aku tutup muka sendiri pula. Apa ni? Kau yang upload. Muka buruk. Cepat Rex, kutuk dia lagi. Kita bully dia pula. Kau jangan Rex. Aku pancitkan tayar kereta tank kau nanti. Rex, Ellie, Bebop, kenapa ni? Korang gaduh ke? Tanyalah si kaki bully ni. Janganlah ada bully-bully dan memasang muka macam ni. Ish, tak baik. Ini akan memberikan aura negatif untuk kita semua. Ha, betul tu. Kan seronok bila nak bekerjasama dalam pasukan yang sepakat dan positif. Hai semua. Apa khabar? Haha, khabar baik Xenochip. Ada pun Xenochip. Sebenarnya, saya daripada tadi tau perhatikan apa yang berlaku antara Bebop, Ellie dan Rex. Ya ke Zenochip? Robozeta semua. Membuli adalah satu perbuatan yang tidak baik. Bebop, janganlah bully Ellie lagi. Mentang-mentanglah ada seorang je perempuan dalam kumpulan ni. Kita kena saling menghormati sesama kita tau. Baik, sekarang apa kata kamu bermaafan? Persahabatan kan lebih penting. Ellie, saya minta maaf ya. Nanti saya ganti balik semua barang makeup awak ya. Okey.
Dan saya pun nak minta maaf juga ya sebab ejek awak. Lepas ni, saya ajar awak cara solek supaya lebih handsome. Saya pun nak handsome gak. Hehehe, percubaan demi percubaan telah aku buat. Kali ini tanpa rasa jemu, aku akan mencuba lagi menaklukkan bandar Zetania. Sekaligus menghampuskan geng Robo Zeta dan dapatkan Xenochip. Lepas semua tu, bos nak buat apa kalau dah menang? Aku akan jadi lebih berkuasa dan kuat dah lepas tu. Tapi kan bos, bandar dah musnah. Orang ramai pun dah tak ada. Tinggal kita je bos. Macam tak syok je plan bos. Korang ni dah kenapa Sejak bila pula pandai mempertikaikan sasaran hidup aku Alah, bos ni. Janganlah marah-marah. Kita orang bertanya je. Bukan nak mempertikaikan usaha bos. Tangan tu. Alah, bencilah. Memang plan bos agak kurang. Balik karen je bikin raksasa. Betul Timera. I setuju dengan you. Dah aku pula yang kena. Tangan. Korang ni sengaja je nak bully aku kan? Dengar sini. Tiba-tiba dapat idea pula nak buat raksasa berkuasa membuli. Boleh aku bully geng Robo Zeta dan seluruh bandar Zetania. Sebelum aku membuli korang dengan ugutan memotong gaji, baik korang ikut aku ke bilik pembuatan raksasa. Baik, bos. Xenochip pasti akan menjadi milik aku. Serang! Aduh. Siapalah kat dalam ni? Lamanya. Dah keluar dah ni. Alamak, rasa macam dah terlepas. Padan muka kau. Bagi balik lah, tukar seluar. Tidak. Dalam tandas ni ada orang Yang ketul. Lega. Baiklah, nak keluar ni. Apa salah tak boleh buka ni? Woi, siapa punya kerja ni Woi! Bagaimana keadaan sekarang Xenochip? Seperti yang kamu semua sudah tahu, bandar Zetania sekali lagi telah diganggu oleh anasir luar. Musuh kita ini dikenali sebagai raksasa cabi. Kelebihan raksasa ini ialah kuasa membuli. Dalam masa yang sama, raksasa ini juga boleh mempengaruhi sesiapa saja untuk membuli sesama sendiri. Aik, kita baru selesai masalah buli sesama kita. Penekanan tema lah ni. Jangan harap raksasa ni boleh buli kita. Come on gang. Kita akan tetap bersama menentangnya. Yeah! Apa pun rintangannya kita akan hadapi bersama. Biar sehebat mana pun cabaran mendatang. Terbaik semua. Jangan pernah pudar semangat. Keep it up, don't give up. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Baik Xenochip, ayo kawan-kawan semua. Go, go, Robo Zeta! Robo Zeta, go! Raya!
Kenapa ni? Aku ngebuli diri sendiri ke ni? Tidak. Itulah namanya karma. Raksasa cabi telah membuli warga Zetania dengan teruk sekali. Sehinggakan mereka semua takut untuk keluar rumah. Jika ini berterusan, mereka akan hilang keyakinan diri. Apa? Rico, Django, Rex, Bebop, Ellie. Camila, Robozeta. Hei raksasa, lebih baik kau menyerah sebelum tindakan yang lebih keras diambil daripada kamu. Ya, dah sampai pun makhluk-makhluk yang bakal kena buli ni. Wah, boleh tahan juga dia punya belagak. Askar Babot, turun! Jom geng, kita beraksi sekarang. Babot-babot semua, ayo, mulakan serangan! Yo, mari kita mulakan. Terimalah serangan ini. Masanya telah tiba untukku menunjukkan kehebatan. Jom bertaruh! Aduh. Tak guna. Rasakan ni. Memang yau lah. Mana muka? Hah? Alamak. Geng Robozeta, kita dah kena bully dengan raksasa cabi ni. Apa lagi kawan-kawan? Combo time. Tak boleh jadi ni. Inilah masanya. Kita tunjukkan kemampuan kita bersama. Robozeta sedia. Mana muka? Terimalah serangan ini. Rasakan ni. Kawan-kawan, jom kita buat serangan serentak. Bersedia semua Robozeta. Zeta api. Oh yeah. Hai, bos. Tewas lagi lah, bos. Lelu Gongoro.
Bos kita ni kan bijak. Mesti dia ada idea punya. Kan, bos? Ya, betul tu Mira. Tengok ni, aku akan tambahkan lagi kuasa. Nah! Wow, amazing lah bos. Ya, yeay. Kan aku dah kata. Terbaiklah, bos. Membesar aja kau, Syabi. Musnahkan robot Zeta. Robozeta, bersedia dengan kenderaan masing-masing. Jom. Ya. Robozeta, sedia. Sedia. Terimalah akibatnya. Apa lagi? Kasih pecah lah. Siaplah kau. Tak guna. Nanti kau. Habis. Alamak, geng. Makin kuat pula raksasa ni. Yelah, serangan dari udara aku tak berkesan. Tak akan aku menyerah. Nah, rasakan ni. Iya. 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 Seperti biasa, robot Zeta semua. Terus bergabung untuk menjadi Robozord. Robozord, sedia. Jadi robot besar pula dia. Tak apa. Baru ada fight. Hehe. Ice Man, macam mana nak buat ni ah? Kuat juga raksasa ni. Robot Zeta, supaya dapat kesan kelemahannya, kamu kena guna senjata misteri ini untuk menundukkan keyakinan raksasa itu. Tidak. Sakit. Maafkan saya, cikgu. Saya janji saya takkan buli orang lagi. Zeta Team, berikan kuasa kepada Robozord. Zeta Slash. Zeta Saber bertukar. Zeta Blaster. Apa cerita? Tewas juga lagi kita ni.
Aduh, itulah dia. Tak pernahnya nak bagi kita menang. Sabar je lah bos. Kalau nak menang, buat cerita sendiri je lah. Macam spin-off ke. Boleh bos jadi hero. Aku ni, kalau buat cerita sendiri sekarang lagi best dari ni tau. Ada ubi, ada batas. Terus tak ada mood aku nak pantun lebih-lebih. Dah, belah lah korang. Ha? Boleh balik awal ke hari ni, bos? Cantik ah. Saya pun memang bercadang nak balik awal hari ni. Awik ajak dating lah, bos. Yalah bos, saya pun sama. Nak balik awal gak ni. Awet saya pun ajak keluar ni. Dah, pergi Bambus. Ada sini pun buat semak mata aku je. Baik bos. Aku sebenar pun nak keluar dating gak je lagi ni. Bye. Terbaik Robo Zeta. Terus menjadi kebanggaan seluruh warga Zetania. Semangat kamu semua terus menjadi inspirasi kepada generasi muda. Terima kasih Zenuchip. Memang itulah serat kami Robozeta. Kami akan sentiasa memberikan yang terbaik dan melindungi kemakmuran bandar ini. Macam biasalah Rex. Sebagai acara penutup meraihkan kemenangan, masaklah dinner kita malam ni. Rasa macam kita bully Rex pula. Asyik suruh dia je masak. Kesian Rex. Kalau macam tu, apa kata kita tolong Rex masak? Barulah sepakat. Teruskan semangat setia kawan kamu semua. Jauhi sebarang sikap yang negatif. Terus berjuang Robo Zeta. Semoga kita semua terus menjadi pasukan yang berwibawa sampai bila-bila. Betul tu. Memang yalah. Hai kawan-kawan semua. Macam mana? Best tak kita orang kali ni? Kawan-kawan pun mesti jadi best juga tau. Ingat ya, jangan sesekali menjadi pembuli atau penyokong perbuatan pembuli ini. Kesian tau orang yang kena buli itu. Di mana-mana pun, perbuatan membuli ini akan dikenakan tindakan tata tertib pada si pelaku tu. Kalau kawan ada terjumpa atau ternampak kejadian buli, kawan-kawan kena laporkan kepada pihak yang berwajib. Ingat ya kawan-kawan, marilah kita sama-sama membentas salah laku buli. Katakan tidak pada pembuli. Okeylah kawan-kawan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Sampai kita jumpa lagi. Jaga diri ya. Ya ulah semua.